Orang yang kata kita tak pakai mazhab tu, dia tak apa ni, tak menghormati mazhab. Dia tak hormat mazhab. Ada satu video kan, seorang ustaz terkenal juga lah, duk tuduh orang lain tak hormat mazhab semua. Dia kata baca bismillah slow tu terkeluar daripada ahli sunnah. Terkeluar daripada ahli sunnah baca bismillah slow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk membolehkan kita solat jamak qasar semasa musafir, berapa jarak? Sini saya hurai panjang lah dalam seminar solat baru ni. Dia ada banyak pendapat, kerana riwayat-riwayat yang datang tu, kalau yang sarih tak sahih, kalau yang jelas bagi tahu jarak tak sahih, yang sahih pula tak sarih, yang sahih tak jelas bagi tahu jarak. Jadi ulama-ulama dia ijtihad berdasarkan riwayat dari sebahagian daripada sahabat. Macam Imam Syafi'i dia ambil daripada Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas kata marhalatan, 2 marhalah kan, 2 marhalah ataupun 4 burud, lebih kurang dalam 80 km lah. Tapi ulama yang tak setuju dengan pendapat Syafi'i, dia kata tu pendapat Ibn Abbas. Kalau ikut Hanafi, dia kata 3 marhalah, 100 lebih lah. Diikat dengan apa ni, ada riwayat daripada siapa saya tak ingat, 3 marhalah. Ada yang kata kurang pada tu. Yang kata kurang pada tu, dia ambil riwayat yang lain. Dia kata yang Ibnu Abbas kata 2 marhalah tu, dia berjalan 2 marhalah. Yang kata 3 marhalah tu, dia berjalan 3 marhalah. Dia tak kata kurang pada tu, tak boleh. Oh gitu pula. Riwayat yang paling pendek yang ada, hadis riwayat Muslim daripada Syu'bah yang tadi kita baca tadi ni. Anas kata Nabi kalau keluar 3 mil ataupun 3 farsah, dia qasar. 3 mil 6 kilometer, ataupun 3 farsah, dia syak. Syu'bah dia syak 3 mil ke 3 farsah. Jadi sebahagian ulama dia ambil yang ihtiyat, yang berhati-hati, 3 farsah. 3 farsah 18 kilometer. So ada mazhab yang kata 18. Weh, tapi kalau 18 2 KL syok ah. Duk Syalam, kerja dekat Ampang, oi, hari-hari qasar. Maka, tapi semua tu ada dia punya sandaran. Tapi Ibn Taymiyah dia kata, banyak dalil ni. Jadi dia kata, saya lebih suka kalau bab safar ni kita tengok pada dia, bila satu perkataan yang jumpa dalam hadis ataupun Quran, kita nak cari definisi dalam Quran sunnah dulu. Kalau tak ada, cari dalam bahasa. Kalau tak ada, baru cari dalam uruf. So ada perkataan yang bila kita cari dalam Quran sunnah, ada dia punya definisi. Macam solat tu kan tak difahami sangat, so cari dalam hadis, ada jumpa, so berpadalah dengan hadis. Ada perkataan yang tak ada dia punya definisi dalam Quran sunnah, kita kena cari dalam bahasa. So kalau ada dalam bahasa, kena pakai yang bahasa. Contoh macam taswir, Nabi kata orang yang paling kena azab teruk dari kiamat nanti orang yang taswir, yang buat gambar. So apa makna taswir? Tengok pada bahasa. Oh, rupanya pahat, memahat patung, mengukir patung, dan juga potret. Maka itu dia dimaksudkan dalam hadis yang Nabi ancam neraka tu. Kemudian kalau tak ada dalam bahasa, kena pergi uruf. Uruf ni maksudnya suasana setempat. So perkataan safar, musafir, dalam syarak tak ada had. Dalam Quran tak sebut, dalam hadis pun tak ada yang sahih yang sebut daripada Nabi. Daripada sahabat ada, daripada Nabi tak ada. Sedangkan kita wajib ikut Nabi. Cari dalam bahasa pun tak ada had. Kerana safar dalam bahasa, berjalan di muka bumi, musafir lah. Dia kata kembalilah kepada uruf, kembali kepada suasana setempat. Syekh Muhammad Uthman Shibir dalam kitab dia Fiqh Muqarin, dia kata dia setuju dengan pendapat Ibn Taymiyah, tapi dia letak had juga lah. Dia kata biasanya zaman ni 80 km tu dah kira musafir. Kerana biasa 80 km ni pada urufnya dah kira musafir, kerana kita dah mula sediakan mentaliti kita nak musafir. Kita dah mula bawa bekalan. Kalau bukan bekal beg pun kita dah mula bawa duit yang cukup.
Kalau kurang pada tu, biasanya orang tak berapa nak indah sangat lah pasal bekalan apa semua ni. Macam tuan-tuan pergi ke Seberang kan, ini Seberang lah kan, nak pergi ke Penang, biasa buat bekal? Tak lah kan. So dia bukan musafir lah. Tapi kalau tuan-tuan nak turun ke KL contohnya, turun ke Perak, dia ada, maksud mentaliti tu dia akan berubah sikit. Aku nak jalan jauh. Itu maksud musafir di sisi Ibn Taymiyah. Maka saya rasa selamat ikut yang tu lah. Tapi kalau ada orang yang buat 18 tu, kita kata saya tak setuju mendapat tu. Tapi nak kata sesat, janganlah. Kerana ada mazhab kata gitu. Ini kita tunjuk betul-betul ni, kita menghormati mazhab. Orang yang kata kita tak pakai mazhab tu, dia tak tak menghormati mazhab. Dia tak hormat mazhab. Ada satu video kan, seorang ustaz terkenal juga lah, duk tuduh orang lain tak hormat mazhab semua. Dia kata baca bismillah slow tu terkeluar daripada ahli sunnah. Terkeluar daripada ahli sunnah baca bismillah slow. Kitab mana baca? Kita hormat mazhab.